Yang buat apa tu? Inilah ni. Oh, rakam ke? Siwak. Hebat tak terima aku, geng. Alright, geng. Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi untuk video seterusnya. Cuma, kau tengok kat tangan aku ni apa? Ni dia. Apa ni namanya? Green mussel. Atau orang panggil apa? Kupang ada, siput sudu ada, siput-siputan ada, clam ada. Intro kita terus ada hasil. Tapi kita nak cerita lah. So ni malam tadi aku cari bersama sahabat aku Kemai, dekat pantai Sekincang tu lah, yang tapak kepah tu. Dia tempat tu muncul bila bulan penuh je, atau kata orang bila air pasang besar je. Jadi malam tadi ada kesempatan. Aku dengan keadaan rushing tak buat intro, bateri memang ngam-ngam sak-sak soy. Lepas tu tempat orang bunuh diri. Tu hidden, korang tak tahu kat situ. Tempat tu ada orang bunuh diri. Bapak creepy. So dengan footage yang aku tak tahulah macam mana jadinya, aku tak tengok lagi. Harap-harap dapatlah aku kongsikan dengan korang. Cuma rakaman malam aku menggunakan GoPro. Biasalah laut kan, nanti kalau kita pakai telefon kan, habislah kita punya telefon hancur. Jadi footage tu tak berapa cun lah, tapi aku kongsikan pengalaman aku kutip kupang. Untuk mana yang tak biasa kan, kalau tengok ada orang bela kupang dekat atas tali, kat atas tiang. Yang ni dia berbeza sikit. Kupang dia dekat atas hamparan beting pasir yang mengeras. So kita tinggal pick up dia dekat bawah. So layan je lah video ni Nanti ni separuh ni kita bagi makan-makan. Tak tahu sambungan masak macam mana. Jom masuk video. Okay, proses mencari kupang malam. Aku tak ada video geng, POV tak ada, nak tukar rakam. Macam ni je lah malam ni. Sebenarnya ramai tau. Sana tu ada geng-geng cari siput gayam, siput dayam, anak dara. Ada orang panggil mata kerbau. Kalau Malaysia panggil universal kepah. Tu sebelah sana tu. Sebelah sini tapak sisa-sisa kupang. Tapi kalau korang sudi makan kupang hitam ni, kan aku dah ajar korang makan kupang hitam ni kan. Ni ada kupang ni, nampak ni. Ni kupang. Rezeki. Sambil review sambil dapat rezeki. Besar-besar lah. Ni banyak ni kupang hitam ni. Kalau sekali cangkul balik dah. Kupas kulit dia buat rendang kan. Sedap. Sedap Nampak geng. Campak dia situ. Besok dah boleh pesta BBQ. Weh geng, abang dia jumpa satu gerombolan. Rezeki dia, besar-besar. Cedok bang. Ini kata orang hidden gem ni. Sekilo RM10. Abang jual ke makan? Makan sendiri Lagi dari Saya muka masuk video tau kat YouTube. Kalau tak nak tak apa, nanti saya censored je. Boleh lah. Lokasi Sekincang, jangan tanya pantai mana. Tu. Tarik ujung ni, tarik habis tali tu. Belah sini habis dah. Boleh mai, benih banyak. Boleh jadi lagi ni. So follow aku malam ni, kita cari kupang atau siput sudu. Nampak dah. Pacak ni kita ambil lah. Tricky sikit lah. Dekat tepi-tepi ni lah. Boleh lah. Tak besar sangat. Yang besar dah licin kena kutip orang. Kecil lagi. Kecil tu banyak. Kecil banyak.
Ni geng. Okey, kita ambil. Geng, tak pacak ni. Ni pacak lagi ni. Yang kutip je. Nanti kalau kau merah goyang-goyang nasib korang lah. Ni geng, kutip je. Kupang. Ha? Apa ya? Pasang pangan? Oh tak apa. Tak kritikal lagi. Menarik geng. Tapi aku tak jumpa yang besar. Kau jumpa besar? Ni hijau-hijau ni geng. Tip je lah. Saya sedang ni. Yang penting free. Free tak apa. Kalau free tak apa geng. Jangan bayar. Ush. Banyak om. Keluar. Boleh. Airnya gogo-gogo. Goyang-goyang. Nasib play korang. Banyak ni. Tak sampai 10 minit dah banyak. Wah tu ramai yang cari. Aku tunggu kemai tu. Cari yang saiz-saiz tu orang dah kutip. Cari saiz-saiz tu tak jumpa. Orang dah kutip lah. Aku kutip mana rasa sedang-sedang je lah. Ni lah cari. Banyak ni kecil-kecil. Macam ni lah. Ni boleh lah ni. Kecil. Woohoo.
macam siput ada sini geng. Nak mencari yang betul. Alah, nampak besar tapi kecil. Nampak kecil tapi besar. Alah kecil. Boleh lah. Banyak lah. Dah kena roto orang. Banyak tu banyak. Kena roto. Oh, okey, saiz cantik. Ni pun saiz cantik. Kupang hitam banyak gila. Banyak ni geng. Nampak tak? Ini petik-petik macam ni je. Alhamdulillah. Pilih-pilih lah yang kasar-kasar. Oi, kamai dah penuh siap. Besar-besar lagi, penat aku jauh-jauh. Rupanya kat sini je. Alhamdulillah. Mana? Tapi dia pun cari dalam air. Sebab apa banyak dalam air? Sebab orang tak cari dalam air. Minta maaf lah geng, putih semalam tak berapa ada. Alhamdulillah, ni pun air dah tendang lah. Alhamdulillah, lepas kita makan. Besar-besar dalam air. Dalam air, masuk. Pukul 1 pagi geng. Satu guni beras 10 kilo. Setelah aku tuang geng dekat besin, mak ai banyak pula. Tapi ni belum bersih lah. Aku seanggaran 10 kilo plus minus lah. Tapi kalau kita bersihkan nanti, bila buang bersih-bersih, mungkin beratnya akan berkurang lah. Tapi pada aku 5 kilo pun dah okey lah. Kau tengok ni. Sedap geng. Hari ni ada event ni, gather-gather. So aku bawa sikit muscle ni kat sini. Tapi sebab ada banyak lauk, so kita ambil yang paling basic, rebus, serai, ketuk, halia macam tu je lah. So basically dia rebus lah. So untuk kupang, kau kalau makan tak nak sakit perut, ni kupang kupang kalau macam ni dia bertelur, boleh rosak. Kalau tak nak sakit perut, dekat kupang ni dia ada bulu tau, nampak ni. Bulu ni apa benda bulu ni? Bulu ni yang dia yang panjang keluar, yang ikat kupang tu bagi melekat dekat laut. So bulu ni kau tarik keluar kan, ni buang, then kau ambil isi dia, kau makan. Manis ni bang. Dah abang nak? Nama tu gatal. Abang kena buang tau. Okay, nak makan.